Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Cik Delisha Kristina binti Cik Badrul Hisham, wartawan cilik daripada TV PSS SK Bandar Tasik Puteri akan membawa anda meninjau perkemahan perdana 2025 unit uniform sekolah kami. Mari sama-sama kita saksikan. Bendera penuh harapan, langkah disusun penuh keyakinan, kemunit beruniform medan didikan. Jam berdetik kami bersedia, masa ditepati tanda setia. Disiplin diri asas utama, membina jati diri remaja berjaya. Menempuhi cabaran, ujian ketahanan, membina keberanian, berdikari kami belajar berdiri, yakin pada diri, cekal hati. Perkemahan perdana ini dijalankan mengikut aliran, iaitu pada hari Selasa, murid tahun 3 dan tahun 4 memulakan perkemahan. Diikuti oleh tahun 5 pada hari Rabu. Kedua-dua kumpulan ini tidak dapat bermalam di sekolah, namun tetap bersemangat menyertai pelbagai aktiviti yang menarik. Ini kenangan takkan dilupa, ilmu dan nilai terpahat selamanya. Unit beruniform, wadah berjasa, membentuk insan berdisiplin mulia. Antara aktiviti yang dijalankan ialah asas memasang khemah, kenegaraan, asas kawat kaki, bantu mula, permainan tradisional dan masakan rimba. Semua peserta bekerjasama dan saling membantu untuk membuktikan semangat berpasukan yang tinggi. Pagi menyingsing di sekolah, berkibar bendera penuh harapan, langkah disusun penuh keyakinan, kemunit beruniform medan didikan. Jam berdetik kami bersedia, masa ditepati tanda setia. Disiplin diri asas utama,
jati diri remaja berjaya. Bersama melangkah seiringan, dalam pasukan kita kuatkan tegak, merentas halangan, cabaran hadapan takkan mengalah, terus merapantas. Pengalaman menempuhi cabaran, ujian ketahanan, membina keberanian, berdikari kami belajar berdiri, yakin pada diri, cekal hati. Pada hari Khamis giliran tahun 60, pelbagai aktiviti yang dijalankan antaranya projek kreatif, rentas halangan, malam kebudayaan dan pengembaraan si buta. Bersama melangkah seiringan, dalam pasukan kita kuatkan tegak, merentas halangan, cabaran hadapan takkan mengalah, terus merapantas. Mari kita dengar pandangan peserta perkhemahan. Saya berasa sangat gembira dan seronok kerana dapat menyertai perkhemahan di sekolah saya ini. Saya berasa sangat gembira dapat menimba pelbagai ilmu perkhemahan dan mencipta kenangan manis sebelum melangkah ke sekolah menengah tahun hadapan. Saya berasa letih tapi gembira sebab dapat mengikuti aktiviti lasak pada hari ini. Pagi menyingsing di sekolah, berkibar bendera penuh harapan. Langkah disusun penuh keyakinan, kemunit beruniform medan didikan. Jam berdetik kami bersedia, masa ditepati tanda setia. Disiplin diri asas utama, membina jati diri remaja berjaya. Pengalaman menempuhi cabaran, ujian ketahanan, membina keberanian, berdikari kami belajar berdiri,
pada diri, cekal hati. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh cikgu ceritakan apakah tujuan utama perkemahan perdana ini diadakan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih adik wartawan cilik kita pada hari ini. Okay, untuk makluman semua, perkemahan perdana ini telah berjalan daripada hari Selasa dan ini merupakan hari yang ketiga. Besok hari yang keempat melibatkan murid tahun 3, 4, 5 dan 6. Okay, alhamdulillah pada tahun ini kita buat perjalanan perkemahan secara hari yang ketiga ini berjalan dengan lancar dan tujuan utama kita adalah untuk memberi pendedahan kepada murid-murid tentang aktiviti-aktiviti yang luar daripada bilik belajar, yang luar daripada yang biasa murid belajar. Lagipun kita sekarang dah musim selepas peperiksaan, kita nak bagi murid rasa program-program pasca selepas peperiksaan. Jadi secara tak langsung murid dapat hadir ke sekolah. Selain itu dapat juga aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan motivasi diri. Mendedahkan murid dengan cara hidup perkemahan macam mana, pertolongan cemas macam mana, ada aktiviti-aktiviti yang melibatkan daya ketahanan fizikal. So cara tak langsung itu semua dapat memotivasikan diri, meningkatkan daya semangat murid dan secara tak langsung dapat hadir ke sekolah. Itu tujuan utama kita buat aktiviti kita pada hari ini. Terima kasih cikgu. Semoga aktiviti seperti ini dapat diteruskan lagi pada masa hadapan untuk melahirkan murid yang berdisiplin dan bersemangat tinggi. Baik, terima kasih semua. Setakat ini sahaja laporan daripada unit TVPSS SK Bandar Tasik Puteri. Perkemahan perdana ini bukan sekadar aktiviti luar kelas, tetapi pengalaman berharga yang mencabar kami tentang kerjasama, disiplin, kepimpinan dan semangat berpasukan. Tahniah kepada semua guru dan peserta yang telah mencayakan program ini. Semoga semangat yang ditunjukkan terus kekal dalam diri setiap murid. Sehingga berjumpa di lain siaran. TVPSS SK Bandar Tasik Puteri, saluran informasi anda. Bye!